Kira meh. Tadi kumpulan 2 ada berapa 8? Cukup tak daripada tadi? Satu sini. 2 sini. Oh, boleh. 3 sini. 4 sini. 5 sini. 5. 5. Bulan 6 sini. Kita sampai satu tempat, kita mesti pastikan ada sebulan kita hidup. Kalau kita tak tahu, kita jalan tu ada sebulan kita beri. Sebenarnya macam tak logik, tapi dah berlaku banyak. Jadi tiba-tiba sampai tempat tu, kumpulan ahli dia seorang hilang. 6, cukup soalan tadi. Kamu jalan dia ada 6. Bulan 4, sama. Okey lah Kizil. Okey. Oh man, kau macam nak pergi Norway man. Sejuk. Laju. Orang tak sampai lagi, kita dah sampai dulu. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mak Nasir Sudi untuk menyebut saya mewakili SK Pastor 2 untuk hadir di Masjid Siang Barakah pada pagi ini untuk sama-sama solat berjemaah, dan seterusnya sedikitlah meluangkan masa untuk anak-anak kita yang berkemahan untuk akhir tahun bagi sesi 2025 pada pagi ini. Jadi nak lama pun tak boleh sebab dah ramai pensan dia tengok kan. Kan dah ramai pensan. Dia tinggal atuk-atuk je. Kalau atuk pun pensan saya pun balik lah. Kan. Tinggal atuk-atuk je. Ada adik perempuan tu dia ke depan lagi. Dia ke depan lagi. Kalau rasa jauh dia ke depan lagi. Dia ke depan lagi. Kita ni cerita pasal adik keluarga sebenarnya. Dari adik keluarga saya tak ada yang menarik. Sebenarnya Kak Syam ni tak pernah berceramah kat masjid, tuan. Dia tak pernah ceramah kat masjid. Dia ni orang biasa-biasa ya. Tetapi dek kawan ajak ni, saya beranikan diri sini. Saya beranikan diri sini untuk menyampaikan. Kalau pensan saya sekarang, Ustaz Asli tolong alih lah ambil. Boleh? InsyaAllah. Ada sini duduk Ustaz, ramai Ustaz ni. Kalau pensan tak syafkan, ambil alih lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Taala pilih kita untuk hadir sama solat berjemaah di Masjid Karya Pasuk 2. Angkat tangan. Siapa selalu sembahyang kat masjid ni, angkat tangan. Turun tangan. Siapa baru tahu masjid ni ada, angkat tangan. Baru tahu ada. Okey lah tu. Baru tu ada Kau nak tak tahu imam di sini? Kau nak? Siapa nama tak pernah. Kalau Ustaz tak pernah, tak apalah, Ustaz mesti dulu. Mesti kau nak. Kalau tak pernah, tak boleh. Okay, mesti kau nak. Siapa imam kita, siapa tuan bilal kita, kan, mesti kau nak, wajib kau nak. Okay. Okay, yang pensan tu biarkan, tak apa. Dia ada pahala sebenarnya. Tidur kat masjid ada pahala. Okay, sepanjang daripada kat masjid ni dapat pahala. InsyaAllah pagi ni saya nak kongsi sikit sajalah. Kita sampai pukul 7 kan. Ya, pukul 6.20 lah ambil gitu. Apa nak cerita ni kan. Tak apalah, mana yang terpeluang tetap tulis di ceramah. Sebenarnya Allah Ta'ala jadikan kita di dunia ini ada tujuan. Ada apa? Tujuan. Ada maksud Allah wujud lahir dekat kita di dunia ini.
Bukan kita lahir kat dunia ini dengan tidak ada tujuan, dengan tidak ada maksud. Maksudnya kita syukur-syukur saja hidup kat dunia ni. Bukan tu tujuan dia. Sebabnya Allah Ta'ala telah menggariskan setiap manusia itu, diri saya ni, diri adik-adik ni, atuk-atuk ni, yang ada kat semua dalam masjid ni, kita akan menempuhi 5 alam. 5 alam yang wajib ditempuhi. 5 alam yang wajib ditempuhi. Agak-agak kita ni dah alam ke berapa dah ni? Siapa tahu adik-adik yang tidur tu, jawab lah. Alam berapa, alam ke berapa ni? Alam tidur. Alam berapa dah ni? Alam barzakh. Alam barzakh balik je. Alam berapa itu ni? Okey. Ni saya cerita sikit lah. Siapa sampai alam yang jauh tu biarkan. Dia tak kisah. Tidurlah. Okey. Dulu saya atuk-atuk ni, wan-wan belakang sana, diri kamu ni, kita berada satu alam yang mana Allah memperkenalkan diri dia. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Pada masa tu seluruh ruh-ruh yang ada daripada Nabi Adam AS sampai Muhammad SAW, segala ruh-ruh yang ada tu berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah ruh tu orang kafir ke, orang Islam ke, seluruh ruh yang ada ni Allah kumpulkan di satu tempat. Maka Allah bertanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kau? Maka ruh-ruh yang ada tu semua menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab sebentar, ya, bahkan engkau lah Tuhan kami. Dalam ruh tu. Siapa ingat saya bagi duit? Masa tu siapa ingat saya bagi duit? Siapa ingat? Siapa ingat masa tu? Yang tidur ni. Siapa ingat? Ingat tak? Adik ingat tak? Masa tu ingat tak? Kita berhadapan Tuhan, kita khabar, ya Rabb, engkau lah Tuhan kami. Siapa ingat? Ada ingat tak? Ustaz tak ingat lah. Ada ingat? Sebenarnya semua tak ingat. Semua tak ingat. Allah kata, betulkah aku ni Tuhan kau? Semua roh kata, ya benar wahai ya Rabb, engkau lah Tuhan kami. Baik. Kalau kau benar hari ni, kau katakan aku ni Tuhan kau, kau bersaksi hari ni dalam roh ni bahawa aku Tuhan, maka aku akan uji kau. Aku akan uji kau nanti. Sebab dari percakapan kau tu aku nak saksikan. Syahidna tu aku nak saksikan. Benar ke tidak benar apa yang kau lafazkan di alam roh ini. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menghantarkan kita ke alam yang kedua. Tadi alam pertama, alam apa? Roh. Sebut roh. Alam roh. Alam yang pertama. Okey. Allah kata, aku akan uji. Bila nak uji itu, maka kita akan berpindahlah ke alam yang seterusnya. Section yang kedua pula. Siapa tahu alam apa namanya? Alam apa? Pandai. Ni ambil duit tak bagi ni, RM5 tak bagi ni. Boleh beli di canai bagi ni. Pandai. Siapa nama ni? Amal. Amal bukan seorang itu. Aduh. Pandai Amal. Sebut alam apa? Alam rahim. Alam apa? Rahim. Amal pandai. Dia baca buku tu. Alam rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Alam kasih sayang tadi. Alam rahim. Siapa tahu? Alam rahim ni besar ke kecil? Besar ke kecil?
Besar. Jawapan pertama kata besar. Ada jawapan lain lagi tak? Alam rahim ni besar apa cik? Oh cik pula dah. Macam mana ni? Ustaz pun keliru ni. Alam rahim ni besar apa cik? Kau besar ikut perut abah kita. Alam rahim ni kat mana ni? Kat abah ke kat ibu? Sudah. Kat abah ke kat ibu? Abah. Alam rahim ni Ustaz tanya kat abah ke kat ibu? Yang tidur dia jawab. Abah ke ibu? Ibu. Sebab apa ibu? Sebab ibu yang mengandungkan kita. Okey. Ada soalan? Nak soalan tak? Nak soalan. Okey. Zahirnya manusia ni yang mengandung tu, yang pertama yang mengandung itu adalah ibu. Betul? Yang mengandungkan ibu. Kan? Cakaplah nama baik jumpa ustaz ke apa, semua kata ibu yang mengandungkan. Tapi sebenarnya yang mengandungkan benih yang pertama siapa? Ayah ke ibu? Ayah pula dah. Ayah ke ibu? Ibu pula dah. Ayah ke ibu? Ayah. Pandai lah pasal dua ni. Jawapan betul, tapi duit tak banyak buat. Betul lah. Ayah dah mengandungkan. Bapa, ibu semua. Kan hari ni kita share sikit. Sebenarnya mengandungkan benih yang awal dia adalah seorang ayah. Ayah tu mengandungkan. Sebab tu ayah, suami yang berkahwin, yang nak pelajurian, kan, jaga ni benih yang ada kat diri kita ni. Jaga dengan baik-baik. Diletakkan dengan Al-Quran, letakkan dengan hadis, letakkan dengan berzikir sebagainya. Sebab kita dulu yang menanggung benih ni untuk bersama dengan isteri kita. Barulah terjadi dalam perut isteri kita tu. Kan? Memanglah ibu yang mengandungkan, tapi benih daripada seorang ayah. Jadi ayah mengandungkan benih dahulu. Sebab tu ayah tu naklah dia kenal Allah Ta'ala, naklah dia selalu pergi masjid, naklah selalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak apa. Biar. Abang, tak apa. Biar dia alam nombor 2 tu tak apa, tak ada masalah. Biar itu tak apa. Biar. Okey. Jadi Allah kata, sekarang ni aku akan masukkan ke alam yang kedua, iaitu alam rahim. Dalam alam rahim ni sempit, gelap. Betul tak? Gelap. Kemudian ada tak makanan? Ada udara tak? Habis siapa yang hidupkan? Ibu. Siapa yang hidupkan? Siapa yang hidupkan? Allah. Sebab tu namanya alam rahim, alam kasih sayang. Siapa yang sayang? Allah. Sayang kepada kita lah. Maka diletak dalam kandungan ibu tadi, tempat yang sempit. Maka Allah Ta'ala jaga baby ni. Okay. Berapa lama kita duduk dalam alam yang sempit ni? Berapa lama? 9 apa? Tahun? 9 apa? 9 bulan. 10 hari. Lebih kurang. Okay. Ada yang 7 bulan dah lahir kan? Contohlah. Duduk dalam alam rahim ni, maka Allah Ta'ala yang menjaga baby ni, yang jaga kita ni. Maka kerja kita pada masa tu, tadi dah ngaku depan Tuhan kan? Alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kau? Semua jawab bro. Ya. Bukanlah Tuhan kami. Maka masa tu ruh-ruh semua berzikir kepada Allah. Allah. Semua berzikir. Kita dengar tak? Tak dengar. Semua berzikir. Pokok tumbuh-tumbuhan yang ada kainan kat dunia ni semua berzikir, menyebut nama Khalid, nama Allah Ta'ala. Semua menyebut Allah. Kan? Kita tak dengar sebab kita ni pekak. Allah tahu. Maka baby tadi kerjanya hanya berzikir, menyebut nama Allah. Dulu kita ni
saya, ustaz, tuan imam, semua dalam kandungan ibu tadi menyebut nama Allah saja. Tak ada kerja lain. Menyebut nama Allah, 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 Allah. Maka Allah perhatikan. Alhamdulillah. Hamba yang nak aku lahirkan ke dunia ni masih lagi menyebut akan nama aku. Kemudian dibaginya dengan udara, dengan makanan pada ibu tadi dia makan tadi. Maka membesarlah baby tadi. Itu baru alam yang nombor 2. Alam ruh pergi ke alam rahim yang membesarkan. Cukup 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibu tadi, maka Allah Ta'ala panggil malaikat. Wahai malaikat, kau masukkan ruh dalam kandungan ibu tadi. Sebab tu perempuan dia mengandung, dah 4 bulan mengandung tu boleh terasa pergerakan baby tadi. Di situ Allah Ta'ala tentukan rezeki dia, ajal maut dia, nikah kahwin dia, tanah kubur dia. Allah tentukan. Sebab tu berumur baby tadi 4 bulan tadi. Maka baru kita masuk perpindahan alam yang kedua. Tinggal berapa lagi alam? Tinggal berapa bang? 3. Dah jago dah? Dah jago baru nampak alam ni kan? Dah jago. Dah jago baru nampak alam ni. Kemudian Allah Ta'ala sayang ke manusia ni, ke kita ni. Tetapi dalam kandungan tadi, atas kudrat Allah Ta'ala, ada baby yang dapat hidup meneruskan alam seterusnya, dan ada yang balik semula bertemu dengan Allah Ta'ala. Apa maksud saya cakap ni? Apa maksud dia? Dia dapat lahir ke alam seterusnya, Allah panggil dia pula balik. Maksud dia apa? Maksud dia apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud dia tu? Meninggal dunia. Ada tak baby dalam kandungan ibu meninggal dunia? Ada. Kat sini ada tak? Kat sini ada tak? Kat sini ada tak? Angkat tangan siapa meninggal. Ada meninggal. Mari sini bang. Adik meninggal. Betul adik meninggal. Abang meninggal tadi jangan bang. Lari start. Okey. Adik meninggal. Untung tak baby tu? Untung tak baby tu? Dah saya jawab pula. Ada kebau untung atau tidak? Untung ke tidak? Siapa kebau untung kat tangan? Siapa kebau untung? Siapa kebau tak untung? Tak untung. Tak untung. Cuma tangan. Okey. Katanya tu kan untung tak Sebenarnya dua-dua untung. Dua-dua untung. Saya tanya guru saya, ya Tuan Syekh, kalau mati awal untung tak? Juga apa untung? Sebab dia tak ada dosa. Maka dia akan masuk ke dalam syurga. Dia hisap tanpa hisap. Habis tu, kalau kita hidup kat dunia ni, umur panjang-panjang ni, macam saya lah. Umur saya ni berapa agak? 80 dulu? 88. Roket dah tu. Okey. Tapi kalau umur panjang macam mana? Orang yang hidup kat dunia ni, panjang umur yang Allah Ta'ala bagi, untung. Saya kata, untung. Untung macam mana? Ya Syekh, untunglah. Sebab umur dia panjang, dia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau umur dia panjang, dia persiakan umur tu, tak mengaji, tak cari ilmu, tak mengenal Allah Ta'ala, maka dia rugi. Orang yang sia-sia hidup lama di dunia, tapi umur yang panjang itu dipersiakan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau dia gunakan usia yang panjang itu mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mencari redha Allah Ta'ala, maka dia untung. Nampak? Jadi baru alam nombor 2. Akhirnya Allah Ta'ala nak
uji kita tadi takkan duduk dalam perut amat lama-lama. Maka dia akan keluar pula seterusnya. Alam nombor berapa bang? Nombor berapa? Bertiga. Dah tengangur dah kan? Itu kan? Okey. Alam nombor 3. Mana alam ni? Siapa tahu? Mana alam ni? Angkat tangan siapa nak jawab? Angkat tangan siapa nak jawab? Mana alam ni bang? Angkat tangan. Okey bang. Mari sini. Mari sini. Tak ada adakan air pun lepet dia. Alam apa? Alam dunia. Pandai. Habislah semua ni dia kata. Mesti pandai. Pandai yang pasal dua ni. Dah tidur dah tu, dapat duit. Yang tidur ni, tidur lah tak dapat duit dah. Dapat air mineral tak bagi. Okey, sebut. Alam dunia. Alam dunia. Alam roh. Alam rahim. Alam dunia. Tapi nama tu update sikit. Dipanggil alam syahadah. Sebut alam syahadah. Alam syahadah. Alam syahadah ni maksud dia alam yang bersaksikan oleh mata kepala kita. Mana alam dia? Ni lah dia. Yang saya pandang ni. Saya nampak ustaz, saya nampak Ustaz Nasir, saya nampak Tuan Imam, saya nampak haji-haji, saya nampak wan-wan belakang sana. Ini dia alam syahadah. Yang dipersaksikan oleh biji mata saya sendiri. Disebut alam syahadah. Alam ni lah yang agak lama sikit. Sebab tu tadi dah janji dengan Allah alam roh. Betul? Dah janji kan? Aku akan sembah engkau, aku akan taat pada engkau ya Allah. Aku takkan percaya Tuhan saya pada engkau ya Allah. Aku pegang Allah. Alam rahim masih lagi berzikir. Baby tu masih berzikir. Allah. Masuk alam yang ketiga, alam rahim. Baby tu keluar daripada perut ibu dia. Siapa tahu? Baby bila dia keluar dari perut ibu dia, apa yang berlaku? Siapa tahu? Siapa tahu? Dia apa? Menangis. Pandai. Okey, soalan kedua. Berapa kali dia menangis? Sudah. Berapa kali? 2. Mari sini. Pandai. Mari sini. Pandai. Aku hadiah nak bagi ni. Cawan ni kau. Bolehlah hadiah ni. Ambil. Pandai ya bang. Imam ada ayah ni tak? Pandai lah pasal 2 ni. Okey. Dia menangis 2 kali. 2 kali dia menangis. Perasan apa tak perasan menangis ni? Perasan tak menangis? Ingat tak aku menangis mari? Siapa ingat? Atuk ingat tu? Saya tak ingat lah. Siapa ingat? Mana nak ingat? Maka dalam kitab diceritakan manusia itu bila lahir saja dia akan menangis 2 kali. Wajib dia menangis 2 kali menangis. Guru saya kata tangisan yang pertama itu dia keluar dalam rahim tadi, dia terperanjat. Dulu alam roh tu luas, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alam yang sempit, gelap, maka Allah hidupkan dia. Yang ketiga, dia lahir saja dia terperanjat. Ya Rabb, alam ni luas. Dah terasa angin dekat badan dia. Dia rasa alam tu tak sama dengan alam yang sebelum itu yang sempit. Maka dia menangis. Sebab tak sama dah. Dah rasa angin. Telinga dah mula mendengar orang bercakap. Kulit dia dah mula disentuh oleh angin. Maka dia menangis. Terperanjat. Itu tangisan pertama baby. Yang kedua, dia menangis. Dia takut. Amanah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dahulu takut terlerai. Takut apa? Tak dapat buat lagi. Apa tugas dia? Mengingati Allah. Dia takut alam yang ketiga nanti dia dah mula lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu dia menangis. Sebab tu baby bila dia lahir saja, tangan dia macam mana? Terbuka ke tutup? Macam mana?
Kau lahir macam ni tangan atas romen. Jawablah. Kau tutup. Ada tak baby lahir tangan terbuka? Mana ada? Ada tak baby lahir kau belajar atas romen macam ni? Mana ada? Ataupun macam ni? Kau macam ni kan? Kat sekolah kan? Ada macam ni lahir? Mana ada? Baby lahir saja, maka tangan dia tertutup. Apa maksud tertutup tu? Dia menggenggam amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia genggam amanah tu dengan erat. Dia genggam. Amanah apa? Ingat kepada Allah. Sebab Allah yang menjadikan diri kita ini, dunia ini, alam ini. Maka alam yang ketiga ni yang paling susah sekali. Sebab apa? Inilah ujian yang paling luas. Dahulunya kena Allah, takut di alam yang ketiga ni kita dah lupa kepada Allah. Maka baby tadi dia membesar. Nampak? Bila membesar saja, sebab tu Nabi kata, yang menjadikan anak kamu Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya adalah seorang ibu dan ayah. Ayah, ibulah yang mencorakkan anak ni nak jadikan dia Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, atau mukmin. Ayahlah. Tu peranan ibu ayah. Wajib jaga anak ni supaya anak ni nanti jadi anak yang soleh dan soleh. Kenapa? Kerana setiap anak ni semua ni ada amanah. Termasuk diri saya ada amanah. Faham? Maka Allah uji lagi anak ni. Uji lagi umur dia. Kalau anak ni Allah, ibu ayah dia bimbing dengan kocik-kocik macamnya, pergi masjid, mengajar Iqra, belajar Quran, mengenal Allah, sifat utuh sebagainya, maka dia track yang baik. Tetapi anak-anak yang kecil itu dijauhkan Al-Quran, dijauhkan daripada sunnah Nabi dan sebagainya, takut dibimbangi. Nanti amanah tu tak akan apa? Tak dapat dipegang. Maka hiduplah hamba Allah tadi, diri saya sendiri, kamu semua, kan? Hidup. Hidup yang paling lama. Okey. Kamu tahu dekat dunia ni siapa umur paling panjang? Datuk Mahathir. Datuk Mahathir. Okey, saya nak tanya, Datuk Mahathir berapa umur 100 tahun. Atuk berapa umur tu? 80 dah? Belum lagi? 78. Siapa yang tua lagi sini? Tak nasi apa? 80 apa? 32. Nabi siapa yang paling panjang umur? Nabi Adam lah. Nabi Adam masa kecil orang ni. Kecil ke besar? Kecil. Besar. Besar mana? Macam mana besar? Nabi Adam besar 25 kaki. Lebih kurang 25 kaki. Kalau ibu ayah pergi ke Kaabah, tengok Kaabah kan? Tinggi Kaabah kan? Itulah tinggi dia. Nabi Allah Adam AS. Dia cerita dalam kitab. Ada tinggi tu. Dia ceritakan. Tinggi orang. Okey. Manusia ni. Maka hiduplah kita kat sini. Kan? Duduk kita dah janjikan Tuhan kan? Tadi tak cerita kan? Allah dah masuk roh tadi kan? Ada rezeki. Kemudian umur panjang kita. Maka kat situ nanti kita ikut track tu. Ada yang umur 10 tahun meninggal. Ada yang umur 80 tahun balik semua jumpa Allah. Kan? Dekat masjid ni, siapa nak balik awal? Angkat tangan. Siapa nak balik awal? Angkat tangan. Bukan balik rumah dah, makan, minum. No. Balik, ni Imam Malik Tawih ni. Siapa? Seorang nak balik Tawih. Aduh, nak balik Tawih. Bagus ialah masa dua ni semua tu. Aduh, balik Tawih. Sebenarnya sekarang ni, kalau kita sekarang ni tengah menunggu ni nak balik bertemu dengan Allah, nak bawa amanah tadi. Ingat tak Tuhan? Kan? Ingat tak Tuhan? Jadi dah ngaku depan Tuhan dulu. Ingat kat dia, sayang kat dia. Bila hari ni
Maka Allah Ta'ala suruh Rasulullah, ya Rasulullah, mari sini naik Isra Mi'raj, jumpa dengan aku. Di cerita bertahap Allah Ta'ala bagi Rasulullah akan fardu apa? Fardu apa? Sembahyang. Suruh sembahyang. Dengan sembahyang ni, okey, sembahyang apa waktu? Sebut pagi. Pagi, solat subuh. Tengah hari, solat zuhur. Petang, solat, jawablah, asar. Senja, maghrib. Malam, syak. So, berapa kali sembahyang? 5 kali. Kenapa Allah bagi ni? Supaya kamu ingat kepada aku. Ingat ke aku. Sebab yang menghidupkan kau, aku. Yang bagi makan, aku. Rezeki ni, aku. Udara ni, aku. Semuanya aku punya. Kau tak ada. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kau tak ada benda pun. Aku yang punya. Ingat ke aku. Kan? 5 kali sahaja. Barang siapa Nabi cakap kat rumahnya ada sebatang sungai, maka dia mandi 5 kali mandi. Maka apa yang berlaku? Diri dia bersih ke kotor? Bersih kotor? Bersih. Macam itulah kita. Jadi kita kena ikutlah apa Nabi ajar, apa Allah ajar. Kemudian sayangnya Tuhan supaya manusia tadi tak lupa kat dia, maka Allah kirimkan Al-Quran. Maka dia turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang ketiga ni lama. Alam ketiga ni lama. Sebab tu manusia nanti dia ingat Tuhan ke, tak ingat Tuhan ke, dia semayang ke, tak semayang ke, buat jahat ke, berzina ke, main nombor ekor ke, apa sebagai dosa dia buat, mati dia nanti mesti dikapankan dengan kain berwarna putih. Ada tak orang kain merah kapan dia? Siapa nak kain kapan warna merah angkat tangan? Tuan Imam nak tanya nama. Siapa nak? Siapa nak kain kapan berwarna biru angkat tangan? Tak ada? Warna hijau? Tak ada? Ustaz, saya nak bolang-bolang lah, boleh? Bolang-bolang ni ada bunga-bunga. Boleh? Kita beritahu Imam. Abang nak warna apa kain kapan? Abang nak kain kapan warna apa? Cakap. Biru. Imam, orang mau biru, Imam. Nanti kalau meninggal, Imam, tempat kain kapan biru. Ada logo situ, Masjid Batu Dua. Sebab tu manusia, bila dia meninggal saja, orang Islam tu dosa banyak ke, tak banyak, maka dia berwarna putih. Ada 3 helai, ada 5 helai. 3 helai untuk lelaki, 5 helai untuk perempuan. 3 helai tu apa cerita dia? Membuangkan nafsu amarah, lawarah, mulhimah dia. Maka putihlah dia untuk bertemu dengan Allah. Walaupun dia dosa, dia maksiat, maka putih hantarkan. Harap dia, baca doa, Allah filahu warhamhu wa'afi, ampun dia Allah. Walaupun dia dosa, ampun dia Allah. Warna putih. Kan? Sebab tu, kemudian baru nombor 3. Masa nak bila ni? Lagi 8 minit. Kemudian dah hidup tu, maka Allah Ta'ala mengadakan bermacam-macam penyakit, macam-macam cerita supaya hamba dia tadi bertemu dengan dia. Betul tak? Maka Allah datangkan bermacam-macam apa? Keadaan supaya kita kembali bertemu dengan Allah. Sebab tu orang yang beriman, yang cinta Allah, yang kasih Allah, dia begitu bercita nak mati copet supaya dapat bertemu dengan kekasih dia, bertemu dengan Allah. Dia semangat dia tu tak takut nak mati. Sebab apa? Rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Nabi Muhammad, sahabat-sahabat, rasul-rasul, semua rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita mati, leleh air mata. Cerita mati, seronok. Hidup rohani dia. Kita bila cerita mati, takut. Orang Islam tak takut mati. Kita mesti berani mati. Sebab kita akan bertemu dengan Allah. Tak ada siapa yang akan apa?
kekal di dunia ni. Tak ada. Nak bertemu Tuhan, password dia, jalan dia, mesti mati. Sebelum mati bertemu dengan Allah SWT, matikan nafsu dahulu. Mutu kau berantar, mutu. Matikan diri kau dulu, Nabi kata, sebelum kau mati bertemu dengan Tuhan. Matikan apa? Nafsu amarah yang jahat dalam diri ni. Matikan. Kalau kita ni malas mengaji, malas beramal, malas buat jahat, suka buat jahat, matikan nafsu yang jahat ni. Potong dia dulu. Cari ilmu, jumpa guru, mengaji. Supaya apa? Kita matikan nafsu yang jahat ni, timbul nafsu yang baik, yang tenang, yang Allah redha, disebut mutmainnah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah. Orang beriman tu hati dia akan tenang hanya ala bidzikrillah, dengan mengingati Allah. Bila ingat Allah, selalu berzikir, hati akan tenang. Bila tenang, Allah akan ambil kita dengan cara yang baik. Nak mati ke, tak mati ke, Allah akan ambil cara baik. Sebab tu, malaikat, siapa nama malaikat yang ambil nyawa ni? Tak lupa lah. Siapa nama? Ibrahim. Israel. Confused lah. Jibril. Baik. Mana matu kau kan? Agak tu kau kan? Siapa nama malaikat yang ambil nyawa kita ni? Kita dengar Israel je ni. Israel. Okeylah, Israel lah. Okey. Malaikat Israel ni bertemu dengan Allah. Ya Rabb, aku malas nak ambil nyawa makhluk manusia ni. Sebab apa? Allah kata, kenapa? Wahai Jibril, sedangkan itu hadiah paling mahal untuk aku bagi untuk diri kau. Sebab kau lah dapat ambil tanah ni, maka jadikan Adam alaihi salam. Hadiah aku, kau ambil nyawa makhluk yang hidup ni. Aku salah kat kau. Jadi dia kata, ya Rabb, aku tak nak nanti semua makhluk tu kau salahkan aku sebab aku ambil nyawa mereka. Wahai Israel, kau jangan risau. Itu kan urusan kau. Tahulah aku nanti macam mana nak ambil nyawa-nyawa hamba-hamba aku nanti. Sebab tu Allah Ta'ala nak mematikan kita ni didatangkan dengan bermacam-macam cara. Betul tak? Ada orang pasal ni meninggal sambung ya. Contoh semua kucing mani semua tu meninggal. Ya ke tak? Contohlah ada meninggal tengah duduk, ada meninggal accident, ada meninggal balik pokok, ada meninggal naik flight, ada meninggal kaji bertikah, ada meninggal tengah berhujung, ada meninggal tengah baca Quran, ada meninggal tengah sujud. Betul tak? Jadi bermacam-macam cara kematian Allah Ta'ala bagi kan? Jadi mudahlah tugas apa? Malaikat Israel. Maka bila mati kita dah alam yang ketiga, maka inilah alam yang paling saya takut. Saya lah takut. Iaitu alam yang nombor apa? 4. Sebut 4. Alam roh, alam rahim, alam syahadah. Okey, alam apa lagi? Nak bagi cawan tak? Bagi cawan balik. Alam apa? Alam kubur. Betul dah tu. Lagi? Alam barzah. Pandai pasal dua ni. Sebut alam barzah. Ini alam yang paling ditakuti oleh manusia. Pasal apa? Dulu dah ingat Tuhan kan? Ingat Allah kan? Alam ni lah yang paling ditakuti oleh manusia. Kerana inilah kita nak tahu sama ada kita berjaya atau tidak. Alam barzah ni lah. Kita akan balik sebelum bertemu dengan Allah. Nak mati ke, tak nak mati ke, tetap akan diangkit orang, dihantar ke mana? Tanah wakaf. Semayang ko, tak semayang ko, pergi masjid ko, malah pergi, tetap jenazah kita letak di depan imam. Ada tak semayang jenazah? Imam depan, jenazah belakang. Ada tak? Ada tak?
Siapa pernah jumpa macam tu? Semua depan ramai. Jenazah duduk belakang. Imam duduk depan. Allahu Akbar. Semua belakang. Allahu Akbar. Kalau berlari jenazah duduk belakang. Depan ke semula. Saya lupa lah. Patut saya ke depan. Ada tak? Tak ada. Siapa pernah sembang jenazah? Angkat tangan. Siapa pernah sembang jenazah? Okey, ada berapa rakaat? Berapa? Berapa rakaat? Kau empat apa tu? Tak faham Ustaz dah. Empat apa tu? Empat rakaat. Wih. Empat rakaat. Ada sujud tak? Ada sujud tak? Ada nak kunut tak jenazah tu? Tak ada. Bukan empat rakaat. Sebut empat takbir. Empat takbir. Empat rakaat kan lari imam kan? Okey. Empat takbir. Okey. Dia balik kau, tak bayar kau, tetap lepas. Nampak? Inilah alam yang paling takut sekali, iaitu alam barzah. Ini second last nak bertemu Tuhan. Alam barzah. Di alam barzah ni lah baru kita terjaga dari tidur tadi. Alam syahadah tadi, dia hidup dengan senang lenang. Tak ingat Tuhan, tak nak semayang, buat dosa sebagainya. Mati dia, baru dia sadar dari apa? Mati tadi, baru dia buka mata maka meraunglah. Kita lah manusia dalam kubur, meraung dalam kubur. Pasal apa? Takut. Sebab dulu dah janji taat kepada Allah. Allah terus. Alam rahim pun taat. Alam syahadah dah mula lupa Tuhan. Masuk alam barzah, dah takut. Sebab tu mayat ni, kita tengok mayat merah tak tiba Macam mana pun mayat? Macam mana? Pucat tak? Pucat. Semua pucat. Mayat semua pucat. Nampak? Masuk dalam kubur alam barzah, maka dia pun tersedar. Maka dalam surah dalam Quran diceritakan dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah lihat dalam kubur ni dan nampak api neraka warna hitam, ya Allah. Wa sami'na, kami dengar neraka tu kuat api, ya Allah, kami takut. Farji'na, kami nak balik, ya Allah. Tuhan, nak sembahyang 2 rakaat, nak bersedekah, nak amal salihan, kami nak buat amal-amalan yang baik. Inna muqinun, aku yakin, ya Allah, benar dalam kubur ni ada lipat, ada ular, ada api, semua ada, ya Allah. Walau syi'na la'atayna, Allah kata dalam Quran, kau mari ke dunia kau tak dengar kau orang azan. Mari ke dunia tak dengar kau kan masjid orang cerita pasal kebaikan. Kau tak dengar kau sebut nama Muhammad. Kau tak dengar kau orang mengajak seru baik. Kau tak jumpa ke Quran, Allah kata. Sebab itulah Allah kata kebanyakan dalam neraka nanti ialah manusia dan jin. Tak sedar. Imam baca tak Jumat kan? Tengok. Baru kita sedar. Barulah kita menangis. Dalam kubur tu Allah pulangkan balik semula akannya nyawa. Mati tu hanya sebentar. Sebentar mati tu. Mustahil Allah Ta'ala nak soal benda yang tidak adanya nyawa. Mati sebentar, mati. Dah mati tu, beritahu Imam kata apa? Okey, gali kubur semua, sediakan kain kapan semua. Sekian-sekian masa kita nak mandikan. Kemudian kita akan solat kat masjid ni. Kemudian semua datang, orang kampung, sembahyang kita, mandikan kita, solat kita, wudukan kita, kan? Dalam kitab mengatakan, sebenarnya guru saya kata tak payah orang nak melangkah 7 langkah tu, dia kata. Sebenarnya Allah dah mula pulangkan ruh tu sikit-sikit. Tengah mandi jenazah itu pun dia dah dipulangkan ruh sikit-sikit dah. Sebab tu dalam kitab, orang mayat ni dia dimandikan oleh orang ramai itu, dia dah mula merayu.
Kan? Dalam kitab kan dia merayu. Wahai anakku, wahai isteriku, wahai adik-adikku, jangan kau gosok aku kuat-kuat. Jangan kau siram air ni kuat-kuat. Air yang kau siram ni panas. Tolong, perlahan sikit, aku sakit. Nampak tak? Tapi dia dengar. Tak dengar kan? Nampak tu Allah pulangkan roh sikit-sikit. Bila dia tengok isteri dia macam mana, dia tengok anak dia macam mana. Ni aku dah mati ni, anak aku lekor dah, pakai sependek lagi, rambut berurai berkili lagi, tak hiraukan aku ni. Dia pandang tu, apakan daya, nak balik jumpa Tuhan dah ni kan. Maka diusung, dia menangis lagi tu. Masa keranda tu dia bawa, diusung, dia menangis tu. Dia merayu lagi, wahai orang ramai, mana nak buat aku ni, janganlah bawa aku ke kubur, aku tak nak. Ya Allah, beri aku hidup sikit lagi. Rabbana absarna wa sami'na farji'na amal soleh. Aku nak buat amalan soleh sikit ya Allah, boleh tak? Allah tak bagi dah. Kemudian masuklah alam barzah. Akhirnya Nabi dah turun dah kan. Akhirnya bila sampai alam barzah, dia menunggu lama kat situ. Kalau amalan dia baik, buat baik kat dunia, banyak tolong orang, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak berselawat, tak menyusahkan orang, tak berkelahi dengan orang, baik akhlak dia, budi pekerti dia baik ikut Nabi Muhammad, maka aman bahagia dalam kubur selama-lamanya. Khalidan mukhalid fi abadah, selama-lama dia tenang dalam kubur. Tapi kalau dia orang yang dosa, maka disiksa dalam kubur. Akhirnya berlakulah kiamat. Inilah alam yang paling last sekali. Disebut alam apa ni? Yaumil mahsyar, alam kiamat. Maka ada alam roh, alam rahim, alam syahadah, alam barzakh dan alam kiamat. Di situ ada 2 cabang nanti. Yang mana diri saya, tuan-tuan, adik-adik semua akan pergi. Pilihlah cabang mana nak pilih, ke kanan atau ke kiri, iaitu finishing hidup kita last sekali. Yang baik ke dalam syurga, yang jahat, yang asi, yang taksir ke dalam neraka. Habislah kehidupan kita menempuh 5 alam. Boleh? 5 alam yang saya akan tempuh, atuk akan tempuh, semua akan tempuh. Okey? Cukuplah setakat tu dulu. Dah 5 alam dah, jauh tu kan? Dah 5 alam dah. Alam mengantuk ni pun tak bangun lagi kan? Okay, cukuplah tu. Jadi sekadar ni saja sebagai tazkirah pendek lah, untuk ingatan diri saya sebenarnya, untuk diri saya dan hadirin semua. Semoga apa yang disampaikan itu Allah redha, Allah restu, jadikan dia sebagai panduan untuk diri kita. Ingat-ingatlah kita ni, bahawa kita ni hidup ni, kita ada Tuhan. Rasakan diri kita selalu Allah perhati. Nak jadi baik ni, selalu perhati bahawa Nabi sentiasa ada sebelah kita, Allah sentiasa ada di hadapan kita. Rasa macam tu. Takut kita nak buat jahat. Kita rasa selalu Allah ada, kita rasa selalu Nabi ada sebelah kita, maka kita jadi baik. Kalau kita rasa Allah tu jauh, Nabi tu jauh, kita akan jadi jahat. Tak nak macam tu. Orang Islam mesti rasa selalu Allah itu ada di sisi dia. Itu yang Allah sayang. Sekian untuk pagi ini. Saya mohon maaf sekiranya terkata bahasa kepada semua, dan yang baik kepada Allah, dan yang lemah itu di atas diri sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.